Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak buat dua soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan topik wang. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, okey, jadi untuk kita nak cari jumlah wang yang perlu dibayar oleh Zaidi bagi keempat-empat makanan itu. Jadi kalau ikut pada soalan, Zaidi dah ke kedai selepas pukul 8 malam. Jadi setiap item ataupun apabila dia nak bayar itu akan ada diskaun 30%. Jadi perkara pertama yang kita buat adalah kita cari dulu jumlah asal yang perlu dibayar sebelum diskaun. Okey, jadi kita ambil setiap harga item-item makanan yang dibeli itu, kemudian kita jumlahkan untuk mendapat RM26.40. Kemudian daripada jumlah yang perlu dibayar, kita ambil maklumat daripada soalan. Yang perlu dibayar hanyalah 70%. Kenapa? Sebab 30% telah pun diberikan diskaun. Diskaun bermaksud potongan harga. Jadi untuk kita nak cari yang perlu dibayar, kita ambil 70% dan kita darabkan dengan harga asal yang perlu dibayar. Jadi dekat sini kita boleh masukkan kosong dan kita selesaikan seperti biasa. Jadi selepas diskaun 30%, Zaidi cuma perlu membayar sebanyak RM18.48. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, dekat sini ada satu invoice ya, invoice pembekal alatan sukan. Jadi berapa yang perlu dibayar jika kedai memberikan diskaun 15% selepas cukai jualan. Jadi kita kena kira dulu harga untuk setiap barang-barang itu selepas cukai jualan dulu. Okey, jadi kita tengok dulu untuk harga kasut sukan selepas kita dah cari untuk 18 kuantiti, kita gunakan operasi darab lah. Okey, dan untuk set baju sukan untuk 22 unit, okey, kita cari dulu. Dekat sini cikgu dah buat dah dia punya jumlah. Tapi daripada sini adalah 100%. Okey, bila ada cukai jualan 3%, kita boleh simpulkan yang kita kena bayar sebanyak 103%. Jadi kita cari dulu harga selepas cukai jualan. Okay, jadi kita akan dapat RM3,172.40. Okay, tetapi mengikut soalan, selepas mendapat selepas memberikan cukai jualan itu, kedai itu memberikan pula diskaun 15%. Jadi sama juga macam soalan yang pertama tadi. Harga penuh adalah 100%. Jadi apabila ada diskaun 15%, kita cuma bayar 85% sahaja. Okey, jadi kita ubahkan kepada pecahan dan kita darabkan dengan jumlah yang perlu dibayar pada asalnya. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan untuk dapat RM2,696.54.